Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih dekat korang yang bersama-sama dengan The Rush Stop Sembang Jasran. So, pada hari ini aku nak cerita tentang basikal. Okey, kita run intro dulu. Okey, tuan-puan, hari ini ada satu topik yang aku just nak share sekejap lah dengan korang, iaitu kenapa korang tak perlu beli basikal mahal-mahal, terutamanya basikal road bike, okey, berbanding dengan korang beli basikal yang bukan jenama mainstream. Okey, kita ada dua jenis jenama basikal. Satu jenama basikal yang dahsyat, satu jenama basikal yang datang baru start ataupun tidak mainstream. Satu mainstream, satu underground. Okey, biasanya tuan-puan, untuk orang-orang yang baru menceburi bidang basikal, kita tidak menyangka yang perbelanjaan basikal tu akan jadi dahsyat sangat sampai tahap ribu-riban. So, untuk nak mengelakkan tuan-puan daripada terjerumus ke kancah pembaziran yang melampau, sedangkan tuan-puan kena beli emas, jangan beli basikal mahal. Boleh beli basikal mahal, tapi jangan beli basikal yang branded melampau-lampau. Okey, bila kita cerita tentang basikal tuan-puan, terutamanya basikal road bike, pertama sebelum tuan-puan beli basikal, tuan-puan kena tanya apa nawaitu tuan-puan beli basikal. Kalau macam saya target nak masuk duathlon. So, saya telah pun menyertai duathlon pada tahun 2025. I've just started cycling with my wife. Alhamdulillah. So, kita orang telah pun pergi ke KL duathlon pada tahun lepas, dan itulah kita punya nawaitu untuk beli basikal. So, sebab tu tuan-puan kena tanya diri, apakah nawaitu beli basikal? Sebab apa? Sebab kena ada goals. Kalau tak ada goals, korang akan mudah membazir dengan basikal tu. Last kali basikal tu akan park dekat korang punya garage ataupun sangkut dekat bilik, kan, dan tak digunakan lah. So, aku tak nak benda tu jadi kat korang. So, hari ni The Rush nak bincangkan kenapa korang tak perlu beli basikal brand-brand besar macam Pinarello, Colnago, Cervelo. Semua basikal-basikal tu bagus. Basikal yang keluar brand-brand tu ada dekat Le Tour de France. So, kalau tuan-puan ikut perkembangan Le Tour de France, tuan-puan akan tahu pelumba-pelumba basikal ni dia ada basikal yang disponsor oleh syarikat-syarikat besar. So, pada aku, korang tak perlu membazir melampau sangat untuk basikal sebab korang baru mula. Apa-apa pun berbalik kepada korang punya poket lah. Kalau korang mampu, silakan nak beli basikal yang harga macam sebiji kereta. Silakan, 40,000 Y1 RS, kan, Colnago. Frame saja dah 31,000 tuan-puan. Pada aku membazir lah. Baik korang beli emas, dan emas ni sekarang ni, hari ni all time high tuan-puan, dah RM651 untuk 1 gram. Maksudnya kalau korang park duit korang kat emas, tahun depan korang boleh beli sebiji basikal baru. Percaya atau tidak, cubalah simpan duit tu. Jangan beli basikal yang mahal tuan-puan. Beli basikal murah, start your journey, build up your stamina. Sebab pada aku, korang kena tahu bahawa basikal ni adalah tools, tapi yang menggerakkan basikal tu, enjinnya adalah badan tuan-puan, kaki korang, stamina korang, korang punya FTP, korang punya push, korang punya stamina, kekuatan kaki, kekuatan quads, kekuatan muscle dan sebagainya. So, sebab tu pada aku, jangan bazir, please. Selepas ni, konten-konten aku lebih hubung tentang macam mana nak mengurangkan pembaziran. So, it's a bit of minimalistic kalau boleh, insyaAllah. Sebab aku tak nak lagi nak meracun orang untuk beli benda-benda yang bukan-bukan. So, apa itu basikal China ataupun basikal Taiwan? Basikal China dan basikal Taiwan adalah basikal-basikal yang diperbuat dari asal mainland China ataupun Taiwan. Sekarang ni tuan-puan, terlalu banyak persaingan dekat China. Kita ada satu brand yang gergasi, nama dia Giant. Okey, Giant adalah sebuah mainstream punya brand. Tapi tuan-puan, rupa-rupanya di China dan Taiwan ada banyak lagi brand-brand lain yang sebenarnya tengah power dan hot selling, yang mana kita macam tak berapa nak pandang. Tuan-puan pernah dengar Winspace? Okey, Winspace merupakan basikal yang hebat tuan-puan. Antara brand
yang sekarang ni menghasilkan basikal-basikal yang hebat. Even Winspace pun ada dia punya team sendiri dekat dalam Le Tour de France. Dia menghasilkan frame carbon dan juga ada frame-frame yang aero lah. Artinya carbon adalah dia punya material dia, dan menghasilkan basikal-basikal yang berbentuk aero dan juga all-rounder. Yang mana Winspace ni harga dia jauh lebih rendah berbanding dengan basikal-basikal dari Itali. Contoh Bianchi, Pinarello, Colnago, semua yang bunyi go go go. Okey. Dan datang daripada Amerika mungkin ada Cannondale. Semua itu nama-nama gergasi tuan-puan, yang mana sememangnya kalau korang beli basikal-basikal ni nak dapat murah, kena beli dekat aftermarket, beli second hand, pergi dekat FB Marketplace, berlambak kalau tuan-puan cari betul-betul. Tapi still harga dia korang akan dapat yang version rim brake yang mampu milik. Tapi mana-mana yang disc brake dengan brand-brand yang saya sebutkan tadi, semuanya mahal. So sebab tu China sekarang dia target untuk orang-orang yang nak beli mampu milik. So target dia ialah M40. So sebab tu ada brand-brand seperti Winspace, kita ada Quick Pro. Tuan-puan, Quick Pro adalah satu jenama hebat yang digunakan oleh seorang budak menggemparkan sejarah berbasikal kerana dia menggunakan hanya basikal Quick Pro. So masa tu sale Quick Pro terus melompat. Kemudian kita ada banyak brand lagi, contoh macam Seika, kita ada iCan, kita ada Elves, Yolio, yang mana ini juga merupakan frame-frame carbon ringan yang menggunakan teknologi terkini iaitu T800 dan juga T1000 sebagai frame body basikal mereka. Dan tuan-puan, kalau korang tengok frame-frame semua bawah 10,000. Kalau korang banding dengan frame-frame yang datang daripada brand-brand Itali, brand Amerika seperti Trek, semuanya mahal-mahal tuan-puan. So sebab tu pada aku, jangan bazir duit, korang please tengok brand-brand ni. Dan aku sendiri menggunakan basikal Gusto, Gusto. Gusto ni rupa-rupanya tuan-puan merupakan brand yang menaja Tadej Pogacar sebelum Tadej Pogacar join grup UAE. Okay, so sebelum Tadej Pogacar pakai brand yang hebat iaitu Colnago. Wah, siapa yang tak suka kan Colnago kan? Colnago tu memang honestly aku cakap aku tak mampu milik lah. Kena simpan emas lama sikit. Jual emas and then baru boleh beli Colnago. Tapi tak berbaloi sebab aku bukan nak race pun. So untuk aku dan wife, kami menggunakan basikal Gusto lah. Kedua-dua basikal kita dibeli dengan second hand daripada FB Marketplace pada harga yang sangat berbaloi, di bawah 10k tuan-puan. So tak perlu korang beli yang macam dahsyat-dahsyat sangat. So kena tahu apakah spek, apakah brand, dan korang senang hati dengan brand tu. Yang penting tak ada siapa-siapa racun korang. Korang pilih berdasarkan kajian sendiri. So penentu pertama ialah brand. So sekarang ni buang brand, buang nama-nama mainstream tu, cuba tengok brand-brand lain. Kita ada Alcott, kita ada iCan, kita ada Seika, kita ada Elves, kita ada Gusto, kita ada Winspace. Banyak sangat dah tuan-puan jenama-jenama basikal dekat luar sana yang sebenarnya menggunakan teknologi yang terkini. Nombor 2 tuan-puan ialah harga. So kalau harga tu melampau sangat, lebih daripada 10,000, aku sebagai seorang cyclist beginner, aku rasa it's not a good punya harga untuk seorang yang mungkin makan gaji lah. So siapa-siapa yang makan gaji dan gaji tak berapa banyak, bayangkan kalau tuan-puan habiskan RM10,000 untuk beli satu basikal road bike, tuan-puan akan membazir. Dan tahu tak, setiap bulan sebenarnya duit tuan-puan boleh dilaburkan dekat emas. Nombor 3 adalah berkaitan tentang kualiti. Kualiti basikal sekarang dah makin hebat, walaupun dia datang daripada nama brand-brand yang bukan mainstream seperti brand yang saya sebutkan tadilah. Mereka telah menggunakan teknologi seperti Gusto, menggunakan Toreca Carbon T1000 sebagai dia punya frame. So sebab tu mereka pun selain itu telah menjalankan scientific punya kajian di dalam wind tunnel. Mereka letak basikal di dalam wind tunnel untuk diuji kelajuan. Dan surprisingly, basikal Winspace berada di tingkatan yang tertinggi antara basikal-basikal yang laju di dalam wind tunnel. So korang cuba check basikal Winspace dan Quick Pro. Okey, aspek yang seterusnya ialah korang kena ingat, apabila korang beli basikal tu dah mahal, korang belum beli aksesori lagi.
seperti helmet, seperti baju basikal, seperti korang punya clipless pedal, seperti korang punya lampu depan, lampu belakang, seperti korang punya pam basikal, kan, tayar basikal. Lepas tu nak beli dia punya power meter kalau perlu, power meter, bike com. So semua tu aksesori yang memerlukan duit belanja. So kalau tuan-puan dah habiskan belanja sampai RM30,000, RM40,000 untuk beli basikal, maksudnya tuan-puan kena tambah lagi RM5,000 untuk beli aksesori-aksesori lain. So pada aku sangat membazir lah. Sedangkan kita ni adalah macam akulah, aku ni bukanlah atlet. So kita orang ni hanyalah orang kata weekend warrior. So kalau korang WW weekend warrior, so aku rasa tak berbala korang nak berhabis sampai tahap buat loan untuk beli Y1RS. Kenapa? Why do we have to make a loan to buy Y1RS? Sedangkan benda tu semua, sorry to say lah guys, okay, ini mungkin aku bercakap ni dah kena racun ni tuan-puan. So sebelum tu aku rasa itu saja yang aku nak cerita dalam episod pada kali ini. Walau bagaimanapun, you have to have ketahanan yang kuat untuk tidak diracun oleh other cyclists. Okay, aku tak nak meracun korang untuk beli basikal mahal-mahal. Apa salahnya beli basikal RM1,000? Dekat Decathlon ada basikal Triban ataupun kita ada Van Rysel. Beli basikal Decathlon tu baru RM1,000 lebih, tuan-puan dapat group set Shimano 105 complete road bike, walaupun dia frame dia berat aluminium. Okay, tapi dah cukup dia get the jobs done. Okay, tuan-puan dapat sebiji basikal road bike yang boleh digunakan untuk race. So you don't have to buy really expensive bicycle. Just stick to the brand-brand yang tidak berapa mainstream ni, and then pastikan tuan-puan berlatih. Kena ada strength and conditioning. Follow banyak YouTube yang lain yang terangkan macam mana untuk menambahkan korang punya FTP dan juga kekuatan kaki dan juga you punya strength and conditioning. Itu lagi bagus untuk menambahkan kelajuan dan ketahanan korang dalam berbasikal. So aku ingat tu saja yang aku nak sampaikan dalam episod kali ni. Tolong tuan-puan lagi sekali, jangan bazir duit beli basikal mahal, beli basikal Itali. No, beli emas. Siapa nak beli emas, korang tekan dekat link kat bawah tu. Dan jangan lupa berikan aku like, subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda korang menyokong The Rush. Stop sembang, just run. Bye-bye.